yang kita dapat ancaman. Sepatutnya PBT, sepatutnya ahli-ahli majlis panggil kita di NGO untuk berunding, berbincang bagaimana nak menyelesaikan isu ini bersama. 4 laporan polis telah dibuat oleh ahli majlis Bandaraya Pulau Pinang. Kita bongkar, kita dedah, kita turun lapangan, kita buat terjahan, kita tunjuk kedai-kedai warga asing. Dia orang buat macam lembu kenyang, tuan-tuan. Ini dia orang ada gaji, tuan-tuan, RM6,000 sebulan. Ini RM6,000 kalau anak-anak muda baru keluar universiti, first degree, gaji baru RM2,000 lebih. Ini ahli majlis. Mereka mempunyai kepandaian, kepintaran hanyalah mengampu pengampu politik. Dilantik jawatan ahli majlis melalui lantikan-lantikan politik. Mereka ini dapat gaji dan allowance sebulan RM6,000. Last pergi buat laporan polis ke atas kita. Sebab apa? Sebab kita membuat pembongkaran, kita fitnah. Fitnah kejadah, kepala bana fitnah apa? Dia orang bagi tahu apa? Dalam majlis bandaraya ini, dalam PBT ini, tak ada rasuah. Dalam PBT ini, semua buat kerja demi rakyat, semua menjaga kepentingan rakyat. Ini pergi jahanam lah, tuan-tuan. Yang jadi lambakan warga-warga asing ini semua, tuan-tuan, yang bebas berniaga, buka perniagaan dalam negara kita ini, tuan-tuan, adalah disebabkan PBT, ahli majlis yang membuat laporan polis. Sebab itu kita sekarang ini, rakyat, kita bukan sahaja terancam oleh warga-warga asing pendatang haram, Alibaba lesen, monopoli perniagaan, monopoli subsidi rakyat, rompak hak-hak rakyat, monopoli kawasan perumahan, kawasan taman, kawasan flat, padang-padang permainan, semua dimonopoli habis oleh warga-warga asing dalam negara kita ini. Sebab kita sedang berjiran dengan hampir 5 juta pendatang haram. Ini belum lagi pekerja warga asing yang ada 2.4 juta sebagai pekerja yang mendapat PLKS. Kita hanya bercakap tentang pendatang haram yang tidak ada dokumen dalam negara. Kita sedang berjiran dengan pendatang haram. Apa ingat, berjiran dengan pendatang haram yang tidak ada dokumen ini bukan satu ancaman kepada rakyat? Kita bukan setakat mendapat ancaman daripada warga-warga asing. Kita juga mendapat ancaman daripada pihak berkuasa tempatan, daripada kerajaan, daripada pegawai dan anggota kerajaan. Kita mendapat ancaman. Ini yang kita dapat ancaman. Sepatutnya PBT, sepatutnya ahli-ahli majlis panggil kita di NGO untuk berunding, berbincang bagaimana nak menyelesaikan isu ini bersama. Ini tidak, tuan-tuan. Yang membuat laporan polis ke atas kita adalah ahli-ahli majlis. Yang membuat laporan polis ke atas kita adalah PBT. Yang membuat laporan polis ke atas kita adalah pegawai-pegawai YB. Mereka ini yang menjadi dalang dan penghalang kepada gerakan yang dibuat, gelombang yang dibuat oleh rakyat untuk membongkarkan isu-isu datang asing tanpa izin. Sebagai contoh, tuan-tuan, 4 ahli majlis. Ini 4 ahli majlis telah membuat laporan polis.